Hati Murni bersama dengan anak-anak, asnaf dan juga yatim daripada Pusat Perlindungan Nur Kasih. Jadi pada hari ini kami membantu mereka untuk membuat persiapan terakhir untuk Ramadan, iaitu sambutan Hari Raya, di mana kita memberi sumbangan baju infak kepada anak-anak ini. Jadi itulah antara objektif yang Hati Murni nak capai, di mana kita nak menggembirakan anak-anak yatim dan juga asnaf ni tadi untuk mereka juga meraihkan Aidilfitri dalam keadaan yang gembira, happy, sama seperti kita juga. Saya Ahmad Danish daripada Rumah Nur Kasih. Hari ini kita orang cari baju raya. Saya Siti Hajar selaku penyelia Rumah Nur Kasih Taman Melawati mengucapkan terima kasih kepada Hati Murni atas sponsor baju raya anak-anak seramai 40 orang hari ini di Maiden USD. Terima kasih Hati Murni. Thank you. Okay.